Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel Aiman Official. So hari ni saya bersama Caca nak makan cireng bersama Popia Vietnam Roll. Kita makan simple sahaja tapi sedap. Betul Caca? Betul. Ini cirengnya ada berapa ni? Ada 7. Popia Vietnam Rollnya ada 8. Kita makan dengan biasalah sos. Pada korang yang baru masuk channel Aiman Official, jangan lupa untuk like, komen, share dekat kat bawah. betul korang. Sebelum kita makan, marilah kita baca doa dulu. Sebelum kita minum dulu. Jom, Caca nak makan apa dulu? Ini. Ni, ambil. Makan tempat bakso dulu baru Caca. Ya. Okay. Oh. Sedap ni. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Sedap tak? Bakso nak bagi rating berapa? 10. Bakso yang tanya bukan kau. Ayo. Nak bagi rating berapa? 100. Sedap tak? Tidak. Ini adalah makanan kesukaan Caca. Paling minat Caca ni. Popia Vietnam Roll. Mengenyangkan. Kau cireng Caca minat ke tak? Cireng Caca minat juga? Minat. Yo. Ya ke Caca? Minat. Ya. Enggak. Rasa cireng dong. Tak bentar ni. Cireng. Enggak. 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 Enggak ayahnya. Enggak dia. Kenyal. Enggak. Rasa tak kita dengan ni. Kita satu kali. Sedap. Sedap. Makan. Kita rasa yang ni. Kita boleh habiskan ini. Habiskan dulu. Sebab Caca minat lah habiskan. Kalau tak minat tak boleh. Okay. Sedap. Coba makan pelan-pelan. Jangan laju-laju tau. Tak baik. Makan slow. Tadi bakso batuk kenapa? Bakso batuk sebab bakso makan laju. Tak baik.
Makan slow-slow. Nanti awak tak bagi kita makan sugar. Betul. Ya. Sedap. Sekarang pakai yang kedua. Tadi dia betul dua. Sedap kan? Sedap. Mantap. Kemarin masa konten buat macam tu, Caca tidur. Ngantuk. Salah dia yang suruh buat. Lalu dia tidur. Tak paksa lah. Terpaksa lah saya seorang-seorang sahaja. Tapi hari ni dengan Caca. Ni makanan kesukaan Caca. Betul tak? Ya, saya ngantuk. Macam ngantuk. Saya dari pagi dan dari balik sekolah sampai petang tu tak tidur. Macam penat. Wow. Lepas tu simpan ya. Simpan. Makan lah. Simpan apa? Tak habis simpan lah. Kalau habis makan lah. Macam kenyang. Bukan kenyang. Ini simpan. Nanti Yasin nak makan. Apa makan lah. Makan simpang. Kadang pun basi. Makan. Betul tak? Makan slow-slow. Tak habis boleh simpan. Macam pandai je. Sebab makanan dia suka, dia simpan. Makan. Sedap tu. Sedap. Enggak sos. Boleh? Bakso nak habis. Kita ambil sikit-sikit. Benar. Nampak dekat sini Caca selera makan. Sedap. Kiranya sedap juga. Kita dah tengok dah siapa yang menang. Caca. Caca menang. Menang. Caca tak kenyang lagi. Tak habis. Apa? Habiskan. Ditingkan baru boleh makan tu. Kan? Habiskan. Bakso pun tak makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum kenyang lagi. Sebab ada minyak Yarul ni. Kau kalau makan kenyang. Kalau tak kenyang. Dah habis. Ajar lagi sampai. Nah, tu kalau keluar saudara kawan lah. Korang Korang apa? kalau korang suka ni, like kat lonceng bawah. Lonceng bawah pula.
kat bawah. Nanti saat kita hantar kan. Betul. Oh, habis. Ada lagi. Habiskan dulu baru boleh ambil. Baik, Lam. Ada boleh. Oh. Tengoklah. Ada lagi. Jom. Tak payah makanlah. Kasihan kita. Jom, saya sama-sama ambil. Okay. Bagus. Tinggal 4. Tinggal 2. 4 lah ni. Oh, ya. Ni. Hai. Ni tinggal 2, ni tinggal 2. 4 lah. Okay, jom kita makan sama-sama 2 lagi. tambah 2, 4. Oh, saya nampak kenyang lah. Saya belum kenyang lagi. Caca memang lah. Ada peanut arrow ni. Jom. Sumpah saya tak boleh nampak. Saya tak boleh. Kalau nampak ni je kena makan cepat-cepat. Ini adalah masukan kesukaan Caca. Sedap korang. Oh. Aku habis. Saya tengah makan lambat-lambat biar ada lagi. Caca pun cepat habis. Apa habiskan? Ya, ada 2 Caca je. Aku habis. Sedap. Piring pun sedap. Mantap. Baik. Lepas tu boleh lah. Caca baru makan ni. Kenyang. Lapar lagi. Memang lah. Abang kau suka? Alhamdulillah. Abang saya dah kenyang. Caca? Oh, Caca belum kenyang. Tapi dia nak kenyang-kenyang sikit lah. Sebab ni, nanti dia makan lah. Boleh je habiskan. Tapi kata Caca nak simpan, tak apa, saya bagi dia lah. Okey korang, kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Bagi korang yang dah sudi tengok video saya, terima kasih. Yang dah support, terima kasih banyak. Semoga korang umur rezeki, panjang umur. Kita berjumpa di video selanjutnya. Okey, bye-bye.